Contoh soalan temuduga pembantu perawatan kesihatan. Dalam menjawab soalan ini, pastikan anda mulakan dengan cerita situasi tekanan yang anda pernah alami. Kemudian nyatakan tindakan anda untuk mengawal tekanan tersebut. Selepas itu, teruskan dengan berkongsi cara anda menyesuaikan diri atau mencari penyelesaian. Akhir sekali, tutup dengan hasil positif daripada tindakan anda. Mari kita lihat contoh jawapan yang terbaik bagi soalan ini. Dalam kerja yang melibatkan pesakit, tekanan memang tidak dapat dielakkan. Biasanya saya akan kawal tekanan dengan merancang tugasan ikut keutamaan. Bernafas dalam-dalam bila rasa tertekan dan berbincang dengan rakan sekerja jika perlukan bantuan. Saya juga pastikan kekal tenang supaya pesakit tidak rasa terganggu. Cara ini bantu saya kekal fokus dan kerja dapat disiapkan dengan baik. Jadi ini antara contoh jawapan yang terbaik bagi soalan ini. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan template fail temuduga, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni. Manakala bagi calon yang nak dapatkan rujukan khas temuduga bagi jawatan ini, anda boleh klik link dekat profil.